Soalan mudah. Abah orang UMNO, orang MKT dan juga orang Kuat UMNO. Tentu Abah suka dengan pergolakan yang berlaku dalam Perikatan Nasional. Jadi apa komen Abah? Memang Abah suka. Abah suka? Memanglah Abah suka. Memang suka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Omar Puat Podcast Jangan Berlapik. Bersama saya Omar Hafiz dan juga ayah saya Puat Zakashi. Sebelum saya nak pergi ke topik yang kita akan kupas, yang kita akan bincangkan, saya nak ucap terima kasih kepada penonton kerana sentiasa bersama kami. Saya nak mohon untuk like, subscribe kita punya YouTube dan terima kasih sekali atas sokongan penonton. Jadi podcast untuk episod kali ni macam-macam isu berlaku, banyak topik yang keluar kat berita. And soalan mudah. Abah orang UMNO, orang MKT dan juga orang Kuat UMNO. Tentu Abah suka dengan pergolakan yang berlaku dalam Perikatan Nasional. Jadi apa komen Abah? Memang Abah suka. Abah suka? Memanglah Abah suka. Memang suka. Sebagai orang UMNO yang berlawan dengan Bersatu dan PAS dalam PN, kita memanglah suka pergolakan yang berlaku kepada pihak lawan. Betul. Tetapi Abah juga melihat jauh daripada itu Omar, iaitu bahawa pergolakan itu sebenarnya boleh menjadi penilaian kepada rakyat terhadap sesuatu parti politik yang ada, sama ada mereka ini berkemampuan, berkebolehan untuk mentadbir dan mengurus negara. Kalau di perangkat ini sendiri pun mereka berlawan, orang kata bertelagah sesama sendiri. Jadi macam mana mereka boleh memberi perkhidmatan yang baik kepada kerajaan jika mereka memegang kuasa? Dan apa yang berlaku, termasuk yang terbaru, di dalam PN ini, pada Abah adalah satu bukti bahawa berlaku apa yang dipanggil sebagai tebuk atap 2.0 oleh pihak Bersatu, terutamanya Mahidin terhadap PAS. Tebuk atap yang pertama berlaku ialah apabila mereka menyingkirkan Menteri Besar Perlis Datuk Syukri yang datangnya daripada PAS sebagai Menteri Besar dan digantikan dengan Menteri Besar daripada Parti Bersatu. Itu pada Abah adalah tebuk atap 1.0 yang dilakukan oleh Mahidin terhadap kawannya sendiri. Kan? Mana mungkin, maksudnya sesama dalam parti tiba-tiba singkirkan kawan sebagai Menteri Besar. Mana mungkin, maksudnya Mahidin tak tahu. Dia mesti tahu dan dia mesti terlibat kan dalam perkara ini. Jadi bila berlaku yang terbaru, iaitu Mahidin nak balik semula jadi pengurusi PN, ataupun cuba mewujudkan apa yang dipanggil sebagai Majlis Presiden, yang mana Majlis Presiden dipegang oleh Bersatu. Satu lagi ialah Majlis Pentadbiran, kan, ataupun Majlis Eksekutif yang tujuannya ialah untuk urusan harian PN dan pengurusinya daripada PAS. Sebenarnya itu pada Abah adalah satu perancangan untuk memastikan bahawa Mahidin kembali jadi pengurusi PN walaupun dia dah meletak jawatan sebelum ini. Jadi sebab itu pada Abah sebenarnya ini adalah politik toksik yang berlaku di dalam PN. Perikatan Nasional. Omar terbayang ke Abang, apa yang akan jadi kalau mereka berada di dalam kerajaan? Confirm kalau pergolakan tu berlaku di dalam parti tu sendiri dan juga berada di Perlis tu sendiri, maka there is possibility boleh berlaku di kerajaan persekutuan kalau mereka berada di dalam kerajaan persekutuan.
ini baru saja kerusi di Perikatan Nasional, bah. Belum kerusi Perdana Menteri. Bayangkan, bah, dah berapa lama kosongnya kerusi pengerusi PN ni. Bayangkan kalau Perdana Menteri kerusi dia kosong. Beberapa hari pun masa akan menjatuhkan, merosotkan ekonomi negara, imej negara. Jadi Bertambah tak stabil lah. bertambah tak stabil. Jadi Omar sebagai orang muda, bah, Omar akan risau. Ya. Omar akan takut. Lagi-lagi Omar yang duduk yang berada di bandar. Dia akan kacau segala prestasi yang apa yang berlaku di kawasan bandar ataupun dalam negara. Jadi abang rasa mereka ni bukanlah, tidak bolehlah menjadi rakan kita, bah. Abang setuju sebab tu pada Abang sebenarnya PN ini pun sudah tidak relevan ya, sebab apabila mereka kalah teruk di PNN Sabah ya, Bersatu sendiri tidak menang sebarang kursi dan perpecahan mula wujud ya apabila kita lihat dalam Bersatu itu sendiri wujud dua kem, iaitu kem Hamzah dan kem Mahidin. Dan PAS pula lebih memihak kepada kem Hamzah. Jadi itu menyebabkan pergolakan ini semakin menjadi, dan rasanya dan Abang cukup yakin bahawa Mahidin meletakkan jawatan sebagai pengurusi PN itu ialah kerana dia tidak tahan dengan tekanan, terutama apabila berlakunya tebuk atap 1.0 di Perlis. Sebab itu oleh kerana rasa bersalah, dia meletak jawatan. Tiba-tiba dia terfikir ya, datang benda baru dalam pemikiran dia, iaitu kalau dia letak jawatan ya, maka Bersatu akan semakin tidak relevan, semakin lemah kan, sebab yang memimpin PN sekarang ialah PAS. Jadi mungkin ada second thought pada dia, iaitu sebab itu dia buat cara baru, berjumpa balik, maka nak wujudkan dua kaunsil, satu kaunsil presiden, satu ialah kaunsil eksekutif. Yang presiden Bersatu pegang, yang eksekutif PAS pegang. Maksudnya bila Bersatu pegang yang kaunsil presiden, maka dia lah balik jadi pengurusi PN. Sebab dia kata syarat untuk menjadi pengurusi PN ialah dia mesti presiden kepada parti berkenaan. Jadi sebab itu bila dia buat perjumpaan di rumah dia, PAS tak hadir. PAS tak hadir, Hamzah pun tak dijemput. Hamzah tidak dijemput. Jadi cacar marbah. Kan? Jadi sebab itu pada Abang, betul lah yang Omar cakap tadi, bahawa di mana keyakinan rakyat terhadap PN. Sebab tu pada Abang lebih baik PN ni bubar sahaja. Ya, tak perlu wujud, dan PAS lebih baiklah dia bersendiri sahaja. Kan? What do you think about apa yang Abang boleh komen tentang parti-parti lain yang berada dalam PN, macam Gerakan lah dan lain-lain? Ini pada Abang, ini adalah parti-parti nyamuk yang tak ada pengaruh apa pun, tak ada penyokong mana pun. Jadi dan bagus juga soalan Omar tu. Abang baru terfikir, apa jadi kepada MIC? Abang yakin dia pun dah tak jadi nak masuk PN. Betul. Walaupun Mahidin umum baru-baru ni dia kata bahawa MIC sudah pun diterima menjadi ahli PN pada bulan Disember tahun lepas. Rupanya dah diterima pun. Tapi MIC senyap. Tiba-tiba dia muncul di Perhimpunan Agung UMNO. Kan? Jadi dengan apa yang berlaku ini pada Abang, dia lagi tak berani untuk menyertai PN. Kan? Dia nak serah tengkuk dia, kan? Dalam keadaan bahawa PN pun orang kata cacar marbah, kan? Bergolak dan sebagainya. Maka Abang yakinlah, maksudnya MIC akan cari jalan face saving untuk mencari alasan baru kenapa tak jadi masuk PN. Abang rasa adakah ini akan menjadi satu, orang kata, peluang kepada parti BN melihat PN sedang lemah dalam keadaan menunjukkan diorang punya kelemahan, dan abang rasa patut ke BN mengambil peluang? BN
tidak pernah orang kata hidup di atas sebab kelemahan orang lain. Okey. Ya, BN sentiasa mencari jalan-jalan baru untuk menjadikan ia sebagai satu gabungan yang kuat. Ya, sebab itu di Perhimpunan Agung baru-baru ini Zahid menyebut 2-3 perkara yang menunjukkan bahawa BN mahu berfikir di luar kotak. Satu daripadanya ialah rebranding BN, dan BN akan mengadakan retreat untuk rebranding ini. Okey. Jadi begitu seriusnya BN ya untuk memulihkan imejnya, dan BN berfikir di luar kotak ini sebagai contoh yang paling jelas ialah di Sabah. Pengurusi BN Sabah sekarang ialah Dato' Atta, ya, iaitu Presiden PBRS. Secara biasanya pengurusi BN Sabah ini ialah mesti datang daripada UMNO. Sekarang Zahid berfikir di luar kotak, bagi pada Atta, ya, sebab dia pun dah dilantik sebagai menteri penuh. Betul. Kan? Dan dia apa orang kata cukup konsisten. Dia pun orang muda dan dia menang majoriti besar dalam pilihan Sabah. Dia satu-satunya menteri ataupun timbalan menteri yang bertanding di pilihan Sabah dan menang. Dan menang besar. Jadi dia membawa satu imej yang orang kata boleh menarik sokongan rakyat Sabah, kerana dia daripada parti PBRS, iaitu parti lokal Sabah. Ya. Jadi ini berfikir di luar kotak. Dan tidak ada bantahan pun daripada UMNO sendiri. UMNO menerima. Jadi ini maksudnya bahawa UMNO itu sendiri semakin terbuka. Ya, bukan setakat orang kata kita menyertai kerajaan perpaduan yang ada di AP, tapi bukan maksudnya menyertai gabungan PH, tapi dalam masa yang sama BN sendiri maksudnya lebih terbuka apabila di Sabah tu ada 2 peristiwa yang penting, Omar, ya. Maksudnya orang yang melawan kita bebas, kali ini bertanding atas tiket UMNO dan kita menang. Dan yang kedua ialah bukan daripada parti UMNO menjadi pengurusi BN Jadi Sabah. abang nak kata budaya BN ni jauh lebih baik daripada PN. Ya, sebab BN adalah gabungan yang cukup berpengalaman lebih awal sebenarnya, bermula dengan perikatan dalam melakukan tahaluk siasi ataupun kerjasama politik dengan parti-parti bukan Melayu. Dan Omar, ya, sedikit lagi tambahan, iaitu semasa Perhimpunan Agung, Datuk Zahid juga menyebut tentang kolaborasi agung, collaboration, prime collaboration, kan? Kolaborasi agung. Ini juga adalah sesuatu Berfikir di luar kotak. Berfikir di luar kotak. Betul. Ya. Yang mana menunjukkan bahawa BN itu bersedia untuk berubah. Ya. BN itu bersedia untuk melakukan sesuatu yang di luar kotak. Jadi Omar rasa segala mesej ataupun jawapan yang abang bagi ni adalah mesej yang sangat clear, bah, yang menunjukkan satu perbezaan di antara BN, budaya BN dan juga PN, di mana BN ni dia bersikap lebih terbuka. Kenapa macam abang kata terbuka? Disebabkan kita mahukan penambahbaikan, kita mahukan the new idea, kita mahukan sesuatu perkara yang baru. Jadi Omar rasa untuk penonton di luar sana, bah, ataupun rakyat di Malaysia perlu lihat view yang datang daripada apa yang BN sedang buat. Bukan lihat view yang datang daripada PN yang hanya mementingkan jawatan sehingga sekarang tidak misi dan tidak stabil. Jadi itu I think komen Omar lah tentang apa yang jawapan abang tadi. Cuma ada sikit, Omar, bahawa BN itu sendiri tidak rigid. Dia tidak statik, iaitu apabila dia diperlukan untuk berserta dalam kerajaan perpaduan, maka demi rakyat kita setuju. Sama juga di Sabah, ya. Walaupun kita berlawan semasa PRN, tapi setelah habis pilihan raya, maka BN diperlukan untuk duduk dalam kerajaan Datuk Haji G, maka BN pun
bersedia untuk bersama. Maksudnya keutamaan dia ni ialah rakyat. Bukan sombong. Macam Mahidin. Bila dia ajak masuk kerajaan perpaduan, tak ada, tak nak. Dia tak nak sign, dia menolak. Dia kata dia dah cukup number. Angkuh pula tu. Rupa-rupanya, inilah jadinya. Kat situ pun dah menipu dah. Betul. Ya. Jadi Omar rasa itu saja dulu bang untuk kita punya podcast episod kali ini. Jadi Omar nak cakap kepada penonton, kepada semua penonton, jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan komen juga apa-apa komen supaya kita boleh perbaiki kita punya podcast. Abah dia nak komen. Dan komen jangan berlapik. Ya, jangan berlapik. Terima kasih.